Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min qadha'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertemu dan bersua lagi kita dalam siri seterusnya tazkirah ringkas sempena bulan Ramadan ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya ditanyakan dengan satu soalan yang berkaitan apakah keterkaitan antara masa dan keberkatan Ramadan. Baik, sebelum saya menjawab persoalan itu, saya boleh katakan ia sebagai satu persoalan yang menarik untuk dilihat dan ditelitikan. Kalau kita tengok secara ringkas ataupun kita telusuri secara ringkas Al-Quran maupun hadis baginda Rasulullah SAW, maka kita akan dapati ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang menceritakan tentang masa dengan pelbagai perumpamaan ataupun dengan pelbagai pesanan. Misalnya, kita boleh tengok dalam surah Al-Fajr ketika mana Allah berfirman tentang waktu fajar, wal fajr wa layalin ashr. Kemudian dalam surah Muzammil misalnya Allah berfirman tentang Allahu yuqaddirul laila wan nahar. Maksudnya Allah lah yang mentakdirkan siang dan malam. Kemudian Allah berfirman lagi dalam surah yang lain, misalnya dalam surah Al-Insan yang menggambarkan tentang asal-usul manusia ini yang datang dari satu masa yang tidak tahu apa-apa. Dengan firman-Nya, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah manusia itu datang daripada satu masa yang mana lam yakun syai'an madhkura, yang dia tidak tahu untuk berkata apa-apa. Kemudian dalam ayat yang dalam surah yang lebih masyhur yang mungkin kita sering dengar dan mungkin kita hafal pun dalam ingatan kita, di mana Allah berfirman dalam surah Al-Asr, yang Allah bersumpah, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali siapa yang tak rugi? Kecuali mereka yang beriman, mereka yang melakukan amal saleh, dan mereka yang melakukan pesan kepada kebenaran, dan mereka yang berpesan dengan kesabaran. Baik, itu adalah yang kita boleh lihat dan kita boleh perhatikan apa yang Allah sebutkan, firmankan dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran itu. Kemudian kalau kita telusuri hadis, kita dapati juga beberapa bentuk pesanan baginda Rasulullah SAW terhadap masa. Misalnya, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Dua nikmat yang banyak diabaikan oleh manusia, iaitulah nikmat kesihatan dan juga nikmat kelapangan. Kemudian di hari akhirat nanti, dalam satu hadis yang lain, digambarkan juga dengan hadis itu juga mengandungi elemen masa, iaitulah jika mana disebutkan la tazalu qadama ibni adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Tidak berganjak kaki anak Adam itu pada hari kiamat di sisi Tuhannya sehingga ditanyakan kepadanya tentang 5 perkara.
Yang pertama, an umrihi fima afnah, kan, tentang umurnya, ke mana dia gunakan. Dan dalam hadis yang lain disebutkan uh, menjadi gesaan baginda Rasulullah SAW menggesa umatnya untuk merebut 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla hiramik, kan, iaitulah kita kena gunakan masa kita sebelum datangnya waktu tua, kan, wasihhataka qabla saqamik, kan, kesihatan sebelum sakit, wa ghinaka qabla faqrik, kekayaan sebelum kemiskinan, wa faraghaka qabla sughlik, kan, kelapangan sebelum kesibukan, wa hayataka qabla mautik, kan, uh, kehidupan sebelum kematian. Makna kata saya boleh simpulkan di sini, masa dan juga kehidupan manusia itu adalah dua benda yang tidak boleh dipisahkan. Malah mungkin kita boleh kata masa itu adalah landasan kehidupan manusia seluruhannya, kan, keseluruhannya. Kita tidak boleh hentikan masa, kita tidak boleh menukar masa, kita tidak boleh sesuka hendak menjadikan siang itu malam, malam itu siang, dan seumpamanya, kan. Dalam erti kata lain, kita tidak boleh apa-apakan dengan masa ini, melainkan kita kena isi masa itu dengan sebaik, kan. Sebab itu kalau kita tengok dengan lebih mendalam persoalan masa ini, dalam Islam, pensyariatan ibadah itu disyariatkan uh, dengan dengan masa-masa tertentu. Contohnya, kalau kita nak solat subuh itu, kita tidak boleh solat selepas terbitnya matahari. Dia ada waktu dia, kan. Kita nak menunaikan haji, kita tidak boleh pergi pada bulan yang bukan bulan haji misalnya, kan. Kita hendak melakukan puasa di bulan Ramadan, dia tidak dinamakan sebagai puasa yang wajib sekiranya kita melakukan di bulan yang lain, kecualilah puasa nazar, puasa ganti dan seumpamanya. Itu cerita yang lain. Cuma uh, uh, sehinggakan dalam bab ibadah umat Islam itu sendiri diikat dengan masa. Dan masa ini sesuatu yang dilalui oleh semua orang, semua pihak. Yang apa yang membezakan antara manusia itu adalah bagaimana dia mengisi masanya. Kalau kita tengok dalam kisah salafus soleh, kan, para imam-imam ataupun para ulama, mereka itu mengisi masa mereka sehingga mereka boleh menjadi somebody ketika mana mereka itu besar, ketika mana mereka itu lebih dewasa, kan. Kalau kita dengar para imam-imam yang besar, tak pelik kalau mereka itu menghafal Al-Quran seawal usia 7 tahun. Ada orang menghafal Al-Quran, ada orang tak hafal pun Al-Quran. Jadi dekat situ kita dapat perhatikan bahawa masa itu sama, tapi bagaimana ia je diisi sehingga memberi kesan kepada pembentukan kehidupan, personaliti dia dan sebagainya. Jadi berbalik kepada keberkatan Ramadan dan juga masa, kita sekarang ini berada di dalam bulan yang disebut sebagai Sayyidus Syuhur, kan, penghulu segala bulan. Dan dalam hadis itu disebutkan apabila datangnya Ramadan, maka ucapkanlah selamat datang, ahlan wa sahlan ya Ramadan, kan. Makna kata kita kena alu-alukan. Dan bila mana Ramadan itu datang, kita alu-alukan. Alu-alu itu kalau orang datang ke rumah kita, kan, kita jemput, buka pintu, jemput sila duduk. Takkanlah kita tak hidang air, tak hidang makanan, kita tak buat sesuatu pada dia sehingga dia happy, kan. Jadi begitulah juga dengan Ramadan. Dia datang, kita alu-alukan, maka kita kena buat sesuatu di bulan ini. Dan di sinilah syariat meletakkan puasa itu sebagai ibadah yang paling besar di dalam bulan ini, disusuli dengan ibadah-ibadah yang lain dalam bentuk infaknya, dalam bentuk solat sunatnya,
solat tarawih misalnya, dalam bentuk qiyamul lailnya, dan pelbagai-pelbagai ibadah-ibadah lain yang amat digalakkan. Kenapa? Kerana bulan ini dia membawa 1001 keberkatan, kan? Diikat ataupun dijamin dengan pelbagai jaminan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya ditutup pintu neraka, dibuka pintu syurga, dibuka seluas pintu maghfirah dan rahmah dan sebagainya. Makna kata bulan Ramadan ini menghadirkan banyak keberkatan. Tinggalnya bagaimana kita nak mengisi masa yang kita lalui di bulan Ramadan ini. Baik. Sebab itulah kalau kita nak bezakan antara masa, kerana masa itu kita faham tadi bahawa dia satu perkara yang tidak boleh diasingkan dengan kehidupan kita. Dia berbeza dengan orang, orang soleh misalnya, orang-orang yang doanya diangkat, orang yang mempunyai kehebatan seperti disebut aulia dan sebagainya, dan juga tempat. Dua hal ini dia mungkin juga ada keberkatan yang tersendiri pada orang-orang tertentu, kan? Contohnya ibu bapa sendiri, doa mereka itu ada keberkatan. Tempat, bumi Haramain misalnya, bumi Masjid Al-Aqsa misalnya, dia ada keberkatan. Namun apa yang kita perlu fikirkan adalah mungkin orang itu ataupun tempat itu kita tidak dapat capai kerana kekangan-kekangan yang tertentu, kan? Mungkin seseorang itu dia tidak lagi mempunyai ibu bapa untuk diminta doa kepadanya, dia tidak berpeluang untuk mendampingi orang-orang yang soleh. Begitu juga dengan tempat, dia mungkin tidak ada kewangan untuk pergi musafir ke tempat-tempat yang ada jaminan-jaminan dan juga keberkatan yang tertentu. Tapi dengan masa ini, Allah rezekikan kepada semua manusia selagi mana dia masih bernyawa untuk lalui satu masa yang sehingga kan misalnya di bulan Ramadan ni satu masa yang penuh dengan keberkatan. Tinggalnya apa yang dibuat di situ. Jadi di sinilah kita boleh kita kena renung kembali apa sebenarnya tanggungjawab kita ataupun apakah sebenarnya yang kita perlu buat sehingga keberkatan yang terjamin di dalam bulan Ramadan ini sepanjang tempoh ini mendatangkan kita faedah, menjadikan kita orang yang lebih baik, membawa kita kepada perubahan yang lebih baik, dan mudah-mudahan kita mencapai takwa, yang mana takwa itu martabatnya lebih tinggi berbanding orang mukmin, kan? Dia adalah hasil kepada perbuatan kita untuk mengikut dan meninggalkan apa yang Allah larang secara berterusan, ya, muttaqin. Jadi saya rasa itu adalah jawapan yang mungkin saya boleh jawab kepada persoalan itu tadi, dan saya tinggalkan sidang hadirin para pendengar dan penonton sekalian dengan satu syair yang juga berkaitan dengan masa khusus di bulan Ramadan ini, yang berbunyi, ya dalladhi ma kafahu dhanbu fi rajabin hatta asa rabbahu fi syahri sya'ban laqad azallaka syahru as-sawmi ba'dahuma wa la tusayyiruhu aidan syahru isyan. Wahai orang yang masih belum puas melakukan dosa pada bulan Rajab, hingga dia terus juga menderhakai Tuhannya pada bulan Sya'ban. Sesungguhnya bulan puasa, yakni bulan Ramadan, telah menghampirimu selepas kedua-dua bulan itu, yakni Rajab dan Sya'ban. Maka janganlah engkau jadikan ia juga sebagai bulan kemaksiatan. Makna kata, apa yang kita lakukan di bulan-bulan di luar bulan Ramadan itu yang tidak mendatangkan faedah kepada kita, yang mungkin merugikan kita, yang mungkin menjadikan kita tidak bernilai di sisi Tuhan, di sisi Allah SWT, maka janganlah terbawa-bawa habit itu ataupun attitude itu apabila kita sedang berada di dalam satu bulan yang sangatlah mulia di dalam Islam.
Baik, itu sahaja. Wallahu a'lam bissawab. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.